Halo, assalamualaikum semua. Welcome back to my channel, Zenkawa. So malam ni kita baru je habis main go-kart tadi. So right now ni shoot footage for Genting tu Gombak. So Genting turun Karak lah. Ya, kita orang masing-masing nak on the way balik. Planning ni nak balik, tapi not sure, maybe akan keluar ke tempat lain, buat tak tahu lagi. Lajulah dorang ni, jap. Okay. So kita orang ni dalam 3 biji depan, 1, 2, 3, 4, 5, termasuk saya 5 motor. Kita orang on the way nak turun ke Gombak. Sorry guys, saya menggigil lah sebab saya tak pakai any kind of jacket. Memang sejuk dah, tak tipu siap. Dengan baru lepas hujan je, bapak sejuk tu. Ni kita nak berhenti ke petrol kejap sebab ada nak isi minyak. Sejuk tu, serius. So right now kita tunggu diorang isi minyak dulu, dan kita turun. And now let's go. Kita layan jalan Genting time malam dan jalan lembab, orang panggil wet road. Kita tak boleh nak laju sangat, kita santai je sebab jalan tak mengizinkan. Plus tayar pun tak mengizinkan. InsyaAllah lah dalam bulan depan saya tukar tayar. Kita slow-slow kayuh guys. Kita kejar atas jap. Macam laju je atas kan. Kita try kejar sikit. Walaupun jalan lembab-lembab, entry kita kontrol. Kita kontrol entry speed kita. Jangan nak membalap sangat sebab tayar pun tidak mengizinkan. Tengok, laju apa ni? Saya dah kata, dia ni abang dan kita dia memang main track. Dia memang main track, so dia kita follow yang manja je. Tayar standard guys. Kita follow pun boleh lah musim dingin. Manja-manja dia tak boleh nak. Ini kita paksa potong dalam.
Kena slow down. Sebab jalan tol ni dia ada pasir tak silap. Tayar apa siap dia pakai? Jalan lembab ni pun still grip tu. Oh, ada abang cable racer jugalah. Ada kapsiai. Oh, kita santai-santai tu. Kita bagi dia peluang. Kita akan dapat time potong dia, kita akan dapat time timing. Santai dapat. Kereta kiri kanan. Santai dulu. Okey, time ni. Oh! Habis agak. Dia motor mau eh. Ha! Baiklah kereta. Aduh, ada bumper pula kat sini. Dulu tak ada lah bumper ni. Tapi sekarang tak tahu apa hal dia buat bumper situ. Baru nak kena layan, apa ni, baru nak layan kona panjang sikit. Apalah, sikit-sikit je tak. Boleh pula dia pilih. Nice. Baik. Jalan gelap. Ni abang kebiasa ke tepi ni? Oh, betul. Baik abang kebiasa ni. Sempoi. Dia kerasa main guna tu. Jarang-jarang nampak kan. Dia biar lu. Badan suruh signal untuk berhenti tepi. Okay, kita berhenti tepi dulu. Siapa jatuh? Siapa jatuh? Siapa? Siapa yang mana? Ada 15? Asyad, ada 15? Dah agak dah. Aduh. Okay, kita pusing balik. Sebab ada menu jatuh. Macam nak pusing ni? Alamak, ada menu down pula. Boleh ke ni? Ni. Kontak. Enggak.
Salah gear pula guys, patutnya gear dulu. Nampak tak? Kita slow-slow, tak ada laju sangat. Kita pun nak pick up member yang accident kat atas ni. So tak naklah kita pula yang tiba-tiba jatuh kan. Kat mana dia tu? Kakak, tapi cakap dah beli hidup pula. Oh ya ke? Ha. So macam mana ni? Bawa balik lah. Terus balik. Aduh. Kita dah layan tu. Aduh. Tayar aku licin tu. Rosotri tak boleh, Rosotri. Rosotri dia cepat panas guys. Tak boleh guys. Rosotri dengan tayar standard. Tak boleh nak buat apa guys. Dia kata motor dia dah motor member yang accident tu dia katanya boleh hidup pula. Hopefully yang jatuh tu okey lah. Wah, kita kejar balik yang depan tu. Oh, dah berhenti ke? Sana? Tunggu sini. Oh. Kacau sal. Aduh guys, ada jatuh guys. Itulah. Orang kata kalau tak biasa main corner, jangan push. Jangan ikut orang yang dah pandai main. Kalau boleh santai kat belakang. Yang nak injak tu biar je. Jangan follow. Bagi kata orang pace sendiri. Pace sendiri. Tak payah nak terikut-ikut sangat. Tak payah tunjuk power sebab Kalau setakat sebulan sekali, 2 bulan sekali naik genting, tak payahlah. Simpanlah niat tu. Saya kerja genting. Terus setiap hari turun. setiap hari dah member dah hafal track lah. Lubang dekat celah mana pun ingat. Mana member ni? Kau lama sangat. Tengah slow tu dah insaf. Macam mana boleh jatuh ni? Rasa lah tayar depan tak gampang lah. Aduh. Tayar segampang. Kau rosok kot. Tayar depan. Tak depan. Apa tu? Jadi saya. Deli je. Betul lah. Jatuh belah mana? Kiri kanan? Kanan. Sebab kiri elok lah. Kalau boleh jalan, tol gombak lah. Boleh. Boleh. Boleh jalan kan? Tol gombak lah. Kau slow-slow je lah. Gerak tu. Aku dah fikir tadi, kalau dia terseret tu hancur kepala dia dekat divider. Tu lah kau nak ikut kita orang lah ni. Hai. Jangan kau follow kita orang kenapa? Yalah.
Tu lah kan. Ada 12 dah. 1, 2. So guys, settle bang motor. Kita semua gerak. Aduh, ada kepala. Okay, kita signal dia. Oh, laju siap motor dia. 16 kau. Motor dia. 17. 176. Hei, boleh tahan siap 50 dia. Berada joy pada depan. 20. Aduh, jalan lembab lah guys.
tu. Ini pun dah tak ada apa-apa sebab this is the end of the Kara Highway. Lepas ni tu dah. Saya dah boleh dah santai sikit. Ready untuk exit kiri. Baik. Woo, that was a good session though. The best adrenaline, boys. So, kita stop dulu kat sini. Kita stop dulu, ambil nafas dulu. There you have it, ladies and gentlemen. So, itu dia, ladies and gentlemen. I'll see you again next time. Goodbye.